Dah pukul berapa ni? Dah lambat dia jumpa Hisham ni. Nanti je lah aku solat. Ish. Nah Rizal ni dah pukul 8 lebih ni. Kata janji datang awal. Aduh, lambat aku ni. Syam. Rizal. Wah, dah siap dah member aku ni. Siap-siap dah. Bila sampai? Baru je. Oh, lambat sangat. Duduk. Duduk. Dah famous. Dah lupa Mana kawan. ada. Lama tak jumpa ni. Tak adalah. Jadi kau macam mana sekarang? Oh, sihat Alhamdulillah. Tak dari influencer ni lama sangat tak jumpa sekarang. Tak adalah. Aku biasa-biasa je. Kau asal lambat tadi? Aku tunggu setengah jam lebih. Aku tadi jalan jam. Jalan jam. Kau Dah keluar rumah awal lah. Tak apa. Kau dah makan ke belum? Belum. Aku baru nak order ni. Boleh juga. Order sikit lah. Boleh. Bang, order bang. Nampak. Iya bos. Makan apa? Minum apa? Saya nak mi goreng satu. Ada mi goreng? Mie goreng satu siap. Dengan teh ais. Teh ais Teh ais satu. satu. Nak order ni? Aku sama macam kau je lah. Order macam aku juga. Order macam kau. Sama. Okey lah. Sama. Mi goreng tadi 2. Okey. Teh ais tadi pun 2. Okey. Mie goreng 2, teh ais 2. Okey. Alright. Itu saja. Itu saja. Alright, thank you bos. Right. Cepat sikit lah. Alright bos. Kau sekarang projek buat apa? Aku tengok kau main aktif dekat IG bagai. Aku sekarang ni buat ni lah, tolong-tolong orang, bagi-bagi bantuan. Baik tu kan. Boleh lah sikit-sikit. Nak bagi besar-besar, tak cukup bajet. Bang, ada bang? Ya Ustaz, mau order apa Ustaz? Saya mau order, itu ada ni. Mie goreng. Teh ais satu. Teh ais. Teh ais ada. Dengan nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Makan bungkus bos? Membungkus lah. Bungkus Yang tu je. Itu je. Alright bos. Okay, thank you. Alhamdulillah. Sedap juga makanan sini ya. Betul. Boleh repeat, boleh repeat. Betul lah, nanti kita boleh repeat. Zal, aku nak tanya. Pernah dalam kau kan selalu tolong orang. Betul. Tapi aku nak tanya, kalau mungkin kau nak satu ganjaran daripada kau, ialah takkan kau nak sekadar tolong orang je kan? Mestilah nak. Tapi tak apalah, aku ikhlas bantu orang. Alah, Kau ni Zal. Bolehlah sekali-sekala nak bagi kau something saja Zal. Apa tu? Sebenarnya, benda ni aku dapat dulu dari moyang aku. Bila aku pakai benda ni kan, aku rasa macam aura dia tu setiap hari makin segar.
kau tak pernah rasa penat, tak pernah rasa stres. Tapi tak apa Azal, aku bagi dekat kau. Kalau macam ni, Syam, tak apalah. Pakai gelang pula. Tak apa Azal, pakai aku bagi. Oh. Kan okey dekat kau tu. Kau pakai lah selalu. Mungkin kau stres-stres ke tolong orang, boleh lah benda ni. Kau jaga baik-baik benda tu Azal. Oh. Allah boleh bantu kau sedikit sebanyak. Tak ada kau rasa beban sangat, banyak sangat buat kerja tolong orang tu. Baik sangat. Terima kasih Syam gelang ni. Okey, tak apa. Lepas ni kau nak pergi mana? Aku nak kena pergi Kajang. Buat apa? Dia nak bagi bantuan sikit kat kawasan sana. Oh, rajin sangat kau ni. Okay, dah. Syam. Okay. Alright. Jumpa lagi. Alright. Astaghfirullahalazim. Syirik. Siap Ustaz makanan. Okay, thank you. Thank you. Sama-sama.